Assalamualaikum dan selamat datang ke Solat Rasulullah Official. Kau bermanis muka di hadapan saudara kau dapat pahala sedekah. Dia senyum dan masa muka. Aku dah cuk dulu tiang, dia pula ambil. La ilaha illallah. Pokok tiang, YB, oi. Tak payahlah. Simple. Kalau tiang dah ada orang cuk, kita duduk kat sini. Ni sebelah pengerusi majlis ni. Ini masa muka. Masa sebelum maghrib tadi, kosong tempat tu. Bila lepas ceramah, masa habis maghrib, ada orang. Dia penjeling tengok tu. Datang juga biawak ni. La ilaha illallah. Apa kau panggil orang biawak? Ada Nabi ajar macam tu? Biawak lah kau sebut, apalah kau sebut. Dua. Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Bagi makan pada orang. Abang-abang, Nabi kata bagi makan. Allah kata pun bagi makan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab kau orang masuk neraka? Nama dia neraka saqar. Maka mereka menjawab, kami tak sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin. Di sini kami berkongsi panduan, ilmu dan amalan solat yang berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang perjanjian Allah Ta'ala dengan para nabi, dengan para orang-orang yang diutuskan, golongan yang diutuskan untuk menerima kitab-kitab dan sebagainya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Allah Ta'ala cerita tentang perjanjian yang dibuat dengan para nabi, orang yang diberikan kitab. Kalaulah datang kepada kamu, kata Allah, satu rasul musaddiqun lima ma'akum, yang mana dia membawa kebenaran di kalangan kamu, maka dua benda yang kamu kena buat. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Ada dua benda yang Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu beriman dengan dia dan kamu menolong dia. Jadi tuan-tuan, itu surah Ali Imran pada ayat yang ke-81. Kalaulah nabi-nabi ni diutuskan di tengah-tengahnya pula Nabi Muhammad, maka nabi-nabi tadi pun kena percaya pada Nabi Muhammad dan kena menolong Nabi Muhammad. Gitu maksud ayat dia. Kalau Nabi pun kena percaya dengan Nabi Muhammad, sekalian Nabi pun kena tolong Nabi Muhammad, agak-agak kita macam mana? Takkan nak tengok Nabi? Lebih lagi. Sebab itu tuan-tuan, malam ni kita baca dua benda dulu. La tu'minun nabi wa la tansurunnah. Yang pertama, apa tugas kita? Apa tanggungjawab kita? Bila sebut Nabi Muhammad, bila sebut apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi tinggalkan pada kita, dua benda yang kita buat. Pertama, percaya pada Nabi SAW. Beriman kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi, ikut. Apa yang Nabi tinggal, ikut. Apa yang Nabi buat, ikut. Itu nama dia apa? Beriman. Tetapi tuan-tuan, beriman ni kalau cakap memang senang. Memang senang Kak Som. Oi. Allah, Kak Som ni datang dah petang. Telekong daripada petang lagi dah telekong. Dah sampai sekarang dia tak tahu ceramah kita malam ni pukul 12 baru habis. Allahu Akbar. Nengok Kak Nak tu. Tutup aurat. Stokin sampai ke peha. Belum masuk kain telekong, anak tudung lagi. Allah. Nah. Ya, Kak kita nak mana pula ni. Allahu Akbar. Kak Som, telekong tu. Kenapa pakai macam itu? Menutup aurat, Ustaz. Sebab Nabi suruh. Sebab Allah suruh. Nampak tak? Okey. Kak Som, jaga suami dah. Allah, Ustaz. Oi, dah kata taat pada suami tu, Ustaz. Oi, makcik taat sungguh lah. Suami kerja apa, makcik? Suami makcik kerjanya cop kelapa sawit. Ladang sawit. Baju dia pergi cop kelapa sawit pun makcik serika, Ustaz. Bayangkan pergi kerja cok kelapa sawit, sabit kelapa sawit, iron baju. Oh, hebatnya. Nak cari syurga, Ustaz. Sebab apa? Sebab belum ada ujian. Memang boleh buat. Cuba suami dia kahwin lain. Agak-agak dia serika baju ke dia serika suami dia? Entah. Dia iron pula suami dia. Sebab itu ujian mesti datang. Kalau sekadar beriman, saya beriman pada Rasulullah. Apa susah? Setakat nak selawat tadi apa susah 10 minit je pun. Ustaz noh, selawat je. Cuma akan datang jangan pakai lagu tadi. Pakai lagu biasa. Semua orang boleh ikut. Kalau buat lagu tadi, bawa lagu biasa. Tala'al sallallahu, semua boleh ikut.
Kaedah dia gitu. Kita buat selawat yang semua orang boleh ikut. Tapi kalau majlis resmi, buat majlis selawat ramai-ramai, bawa lah lagu tadi. Tapi kalau lagu-lagu yang ramai macam ni dalam masjid, Kak Som pun tak tahu lagu apa pula dia bawa tu. Ya Allah. Ya Allah dia. Ya Allah, bila nak duduk ni, ya Allah. Oh, nampak ni tak ni. Sebab tu Ustaz, kita kena tengok kepada majlis bagaimana supaya semua orang boleh join. Supaya semua orang boleh selawat sekali. Tadi duduk nganga, mereka asyik baik mikrofon elok. Kalau mikrofon tak ada, kita tak dengar lah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau setakat nak selawat tadi boleh tak? Boleh. Yang kata beriman tu apa? Beriman sungguh dengan Nabi SAW. Macam mana Ustaz? Sedina Abu Bakar. Nabi balik dari Isra' dan Mi'raj, turun daripada langit. Nabi kata, Bakar aku baru turun dari langit. Oh, nampak tak? Kalau tuan-tuan jadi Sayyidina Abu Bakar macam. Kaki DVD ni. Kaki DVD tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi cakap, saya percaya ya Rasulullah. Orang pula hasut Sayyidina Abu Bakar. Bakar, jam, kawan kau, udah balik dari langit pula. Pergi pada Masjid Al-Aqsa pula, Baitul Maqdis pula. Kemudian pergi ke langit, sampai balik ke bumi. Biar benar ni. Sampai ada orang cakap, ulang balik Muhammad, apa yang kamu cakap tadi? Aku daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah, kemudian aku naik ke langit Sidratul Muntaha. Kalau aku kumpulkan orang di Mekah, engkau boleh ulang tak balik apa yang kau cakap tadi Muhammad? Boleh? Ini satu modal untuk hentam Nabi Muhammad. Dipanggilnya orang Mekah, jom tengok Nabi cakap apa. Nganga dia orang. Ada ke naik ke langit macam mana? Ustaz, orang Perak ke? Tidak, di Mekah. Saya translate bahasa Perak. Macam mana kata dia? Macam Abu Bakar. Nabi Muhammad naik ke langit turun, kau percaya ke? Kalau Nabi Muhammad cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau dia cakap perjalanan dia lebih daripada itu pun aku percaya. Ni dia tuan-tuan. Yang kata iman. Hari ini ada orang angkat tangan. Ada orang angkat tangan. Ustaz. Ya. Sikit soalan. Ya. Saya ada ijazah sarjana muda dalam bidang ni. Sekarang saya sedang buat master pula Ustaz. Nak jadi ijazah sarjana tua pula. Soalan saya ada master. Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Nabi Muhammad ni buta huruf. Macam mana seorang master boleh? Nampak tergoyang tangan tu. Macam mana ya? Dia buta huruf. Dia ajak orang belajar, tapi dia sendiri pun tak belajar. Macam mana Ustaz? Nabi Muhammad kata talabul ilm faridatun. Menuntut ilmu tu wajib, tapi dia sendiri pun tak pergi masuk kelas dewasa. Berwarna unta. Takkan Nabi Muhammad tak pergi sekolah? Dia suruh kita pandai, tapi dia pun buta huruf. Soalan saya, Nabi belajar di mana Ustaz? Sebab tu tuan-tuan, saya tak suka mikrofon macam ni. Nak baling payah. Kalau pegang tu, baling sangat. Dia rasa bila dia ada master tu, dia lebih pandai daripada Nabi SAW. Allah uji dia dengan ilmu. Dia rasa dia lebih pandai daripada Nabi. Ini penyakit kita. Yelah, Nabi belajar di mana Ustaz? Kalaulah Nabi ada Ustaz. Kalaulah Nabi ada doktor. Kalaulah Nabi ada prof. Kalaulah Nabi ada pensyarah yang mengajar Rasulullah. Agak-agak apa kata orang? Macam mana dia tahu cerita-cerita dalam Quran? Mana Muhammad tahu? Dia dulu belajar di Universiti Melaya tu. Dia dapat poin apa. Tak tahu STP apa semua tu yang ada profesor mengajar. Maknanya profesor tu lagi pandai dari Nabi SAW. Orang akan cakap dia pandai. Tu sebab apa? Ada tok guru dia. Sekarang ni bila orang baca Quran, Nabi cerita tentang Quran. Nabi cerita apa? Tentang hujan. Tentang hujan Kak Song. Bagaimana kata Allah dalam Quran, hujan ni turun daripada awan yang macam gunung. Bila masa dia pergi tengok awan? Nabi Muhammad ni cerita tentang di hujung jari kita ni menghidupkan balik jari-jari kamu. Kalau jari kamu ni mati pun Allah boleh hidupkan balik. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita nasiyatin kazibatin khati'ah, nasiyatin kazibatin khati'ah? Ada sejenis nasiyah. Nasiyah ni apa? Ubun-ubun. Ubun-ubun bahagian bawah. Kata Allah, kalau kamu ni tak tinggal benda ni, nanti aku tarik ubun-ubun, campak kamu. Nasiyatin kazibatin. Ubun-ubun yang menipu. Yang selalu buat jahat. Bila orang buat kajian, rupa-rupanya,
Bahagian bawah ni, depan kita ni, ada 4 kali dalam Quran Allah Ta'ala sebut nasiyah ni, tuan-tuan. Ubun-ubun adalah tempat untuk berfikir. Yang nak buat jahat, yang nak kelentong orang, ni bahagian depan. Yang susah hati duk fikir, ni bahagian depan ni. Sebab tu, Kak Song, kalau Kak Song ada masalah, bahagian mana kepala Kak Song pegang? Nampak? Kalau kita buat salah, Allah terlupa. Jarang bila kita lupa, Allah. Jarang, tuan-tuan. Dia automatik di sini. Macam mana Nabi Muhammad tahu? Padahal dia tak pergi sekolah, dia tidak ada ustaz yang mengajar dia, prof yang mengajar dia. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarnya yang sangat kuat. Allah Ta'ala yang mengajar dia melalui perantaran daripada malaikat Jibril. Sebab tu Nabi tak pergi sekolah. Kalau Nabi pergi sekolah, ada ustaz dia. Tengah-tengah Nabi duduk ceramah, ustaz dia duduk dengar di bawah. Nabi duduk ceramah, tuan-tuan marilah beriman pada Allah, ustaz dia duduk di bawah. Ustaz dia siku kawan dia. Dia mengaji dengan saya tu. Tu yang pandai tu, saya yang ajar dia tu. Oi. Sebab tu Nabi Muhammad, ulama-ulama kata bila dia lahir dah siap bersunat. Dia bukan macam kita, umur 10 tahun baru sunat. Dia bukan macam kita, saya pergi ceramah di mana tuan-tuan, umur 28 sunat. Loh. Pasal apa tak sunat? Dia kata tak teringat. Astagfirullahalazim. Ni parah ni tuan-tuan ni. Tak teringat itu dia tuan-tuan, tak kencing. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan ni. Pasal apa yang Nabi Muhammad lahir-lahir dah sunat? Supaya tak ada siapa boleh claim dia. Kalaulah Nabi Muhammad disunatkan orang, Tok Mudim tu akan claim. Dia buat banner depan rumah dia. Mudim Rasulullah. Nabi tu saya yang motongnya. Tak kebangga orang tu tuan-tuan. Sebab tu Allah ni pelihara dia. Dia bukan macam kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, beriman kepada Rasulullah. Ujian akan sampai. Ujian apa? Menganggap diri kita lebih pandai daripada Nabi SAW. Hari ni dia marilah. Dia marilah tuan-tuan. Padahal Nabi Muhammad tu sifat dia apa? Fatanah, cerdik. Nabi Muhammad tu sifat dia apa? Fatanah, cerdik. Jadi jangan tuan-tuan anggap Nabi Muhammad tu dia pun tak pergi sekolah. Memang dia tak pergi sekolah. Tapi Allah berikan kecerdikan pada dia. Manusia yang paling agung, manusia yang paling bijak sekali tuan-tuan. Satu. Ujian apa yang akan datang kepada kita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan yang saya muliakan. Hari ini nasib baiklah kita buat ceramah maulid. Sambutan maulid sejak ratusan tahun yang lepas. Kalaulah tuan-tuan tak cerita, kalaulah tak buat maulid, agak-agak jadi apa kita? Saya Muhammad Kazim. Muhammad Kazim. Apa makna Kazim? Orang yang menahan marah dalam hati. Wal kaziminal ghaid wa huwa kazim, dalam Quran sebut. Dia tu Kazim. Menahan marah dalam hati. Bin Ilyas. Ilyas bin Cik Mat. Cik Mat bin apa? Tak tahu. Tak tahu. Bin Tahir. Tahir bin apa? Kati pun tak? Tak tahu. Siapa yang tahu sampai 10 keturunan dia? Pasal apa tak tahu? Pasal tak tahu, tak sambut. Pasal tak diceritakan. Maka setakat Tok Wan kita ya. Nasib baik Tok Wan tu kita ingat. Kalau tidak, tak ada ingat. Ini siapa ni ayah? Inilah atuk kamu. Atuk tu apa ayah? Atuk engkau, atuk muka tak tahu tadi. Kita sendiri pun tak kenal adik-beradik kita. Sebab apa? Sebab tak dikhabarkan. Bayangkan kalaulah Nabi Muhammad tak diceritakan, agak-agak kita kenal tak Nabi Muhammad. Hari ini dengan sebab adanya maulid, kita kenal Rasulullah kita. Kita boleh tahu keluarga dia. Kita boleh tahu ajaran dia. Kita boleh tahu isteri dia. Kita boleh tahu hadis tentang dia. Datang pula ustaz-ustaz moden ni pula, dia kata, sambut maulid bid'ah. Sudah. Masuk neraka. Dari mana ni ustaz? Masjid. Sambut maulid. Nabi tidak pernah menyambut maulid. Neraka ustaz. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, cerita tentang lain daripada Nabi, seronok sekarang. Cerita tentang Superman. Seronok. Batman. Seronok. Keluar Man pun seronok. Tapi cerita tentang Nabi nak tengok di mana? Cerita tentang Rasulullah nak tengok di mana? Tuan-tuan, Star Wars. Orang tengok filem dia. Patung Star Wars tu orang beli. Harga satu patung Star Wars tu saja tuan-tuan, berapa ribu. Iron Man, orang tengok. Cerita tentang Iron Man siang malam pagi petang boleh tengok dalam YouTube. Tapi cerita tentang Nabi kita. Maka di barat orang cari jalan macam mana nak menghilangkan ingatan pada Nabi SAW. Ni tahun 50-an. Dia hantar pada kita muzik.
supaya kita ni lupa. Music. Dia hantar jazz. Red Sails in the Sunset. Wow. Tengok. Tu nama dia Nat King Cole nama dia. Habis jadi jazz belakang ni. Tahun 50-an. Mari tahun 60-an. Oh, dia main pula gitar rancak. Beatles. I wanna hold your hand. Oh yeah, play something. I wanna hold your hand. Deco, apa tu? Habis 60-an ni Allah. Tuan-tuan tak ingat dalam berita. Tak ingat Vespa. Kak suruh tak ingat Pak Ma'un. Abang ni kalau tak ada syarah di masjid, abang tak kuasa tinggalkan kau. Malam ni ada syarahan pula. Saya pakai baju kok, buat tongkat lagi tu. Sampai tengah jalan. Pesta muda-mudi Pak Ma'un. Allah, itu tahun 60-an dia hantar. Kalaulah ulama-ulama dulu tak buat maulid. Tak buat selawat macam adik-adik kita, ustaz-ustaz kita ni. Sudah. Mari 70-an, rock dah habis. Dia mari seluar kaki besar di bawah. Kembang di bawah. Nama dia hippies. Nama dia Woodstock. Nama dia. Semua kaki untuk. Besar-besar kaki. Labuh pula tu. Sapu habis sampah. Bersih jalan tuan. Tapak kasut tinggi tu. Anjing lari je. Lari, bla 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 kata anjing. Katok je kita. Tak pasal bengkak kepala kita kata anjing. Maka pada tahun 70-an tuan-tuan, dia orang hantar pada kita dadah. Tahun 70-an, mula-mula orang hantar dadah pada kita. Dia nama dia heroin, morfin. Nak rosakkan anak bangsa kita. Orang jadi Woodstock, jadi hippies, rambut jadi panjang, jalan, isak dadah, zombie. Masa tu dia mari, dam. Ingat tak Tuan Haji? Dum. Pakai duk jadi zina aman. 80-an dia tak hantar dah tuan-tuan tu. 80-an dia tak hantar dah benda tu. Dia main hantar pada kita rock. Yang tadi seluar besar di bawah, 80-an dia hantar seluar ketat pula dah. Cawat pendek, seluar ketat. Ketat sungguh. Tu kalau nak kencing tu kena duduk dulu, kawan tolong tarik seluar baru dia kencing. La ilaha illallah. Koyak rabak seluarnya. Kalaulah ulama-ulama masa itu, jabatan-jabatan agama mufti di Malaysia ni tuan-tuan, kata jangan buat maulid, agak-agak apa jadi tuan? Orang lebih kenal Rolling Stone, orang lebih kenal rock daripada Nabi dia sendiri, sahabat dia sendiri. Mari 2000-an, dia mari pula zaman rap. Jadi gagak semua. Yo. Tengah-tengah hari pakai baju tebal. Yo. Kau ni sawan ke apa? Tapi tuan-tuan, ulama-ulama kita, Nusantara kita tetap bertegas. Hari ini, walaupun kau buatlah macam mana pun, kami tetap cinta pada Rasulullah. Kami tetap selawat pada Nabi SAW. Hari ini tak payah kata apa. Tuan-tuan sambung aja. Ya Hanana bi Muhammad. Sambung. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Alhamdulillah. Bukan ada skrip kat tangan tu. Nuh di belakang, di luar tu. Dia pun sambung. Tak ada skrip, tak ada nota, betul step pun. Semua ingat. Alhamdulillah. Kegembiraan pada kelahiran Nabi. Ya Hanana, seronoknya kami. Nuh di luar belakang. Sampai dia masak, dia potong tembikai. Saya tengok ada yang potong tembikai. Agak-agak merah ada. Ya banana. Ya Hanana. Banana tu pisang, makcik. Sudah. Okey. Dah masuk isyak kita ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, cabaran-cabaran inilah yang akan datang kepada kita. Menjadikan kita sampai tak kenal Rasulullah. Sebab tu kena ada usaha daripada kita. Untuk menjadikan Rasulullah tetap di dalam hati. Maka digambarkanlah Rasulullah itu hanya sesuai di zaman dia. Nabi Muhammad punya ajaran tak sesuai di zaman moden. Nabi Muhammad punya ni tak sesuai di zaman. Kita tukar, kita ubah. Maka ditonjolkan imej yang lain. Ditonjolkan ikon yang lain. Untuk digantikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah tidak ada usaha macam kita ni. Ni malam ni agak-agak berapa banyak majlis ilmu berkaitan maulid yang dibuat di Malaysia. Dalam Negeri Sembilan ni saya agak-agak berapa masjid. Berapa ribu yang datang. Ni masjid kita ni saja ni, Allah. Saya tengok parking di luar. Pergi di luar. Saya bagi pula ni. Dia ni main golf ke apa? Nampak. Angkut daripada luar masuk ke dalam ni. Allahu Akbar. Subhanallah, hebat masjid ni. Subhanallah. Ada makan tak? Alhamdulillah. Patutlah hebat. Alhamdulillah. Untuk berapa ratus orang tu haji malam ni makan? 800 orang. Yang datang 1,200. 400 orang salah ni. Jadi siapa yang semayang sah belakang tepi pintu pula. Habis semayang kena cepat turun lambat. Nasib baik aku duduk belakang. Yang paling tak tenang sah depan. Silap dah depan pula lah. Yang paling khusyuk siapa? Tu imam. Takkan dia orang tak simpan. Bukan imam sini lah. Ni dia Afrika ni. Dia paling khusyuk sebab tu dia relax. Macam tak ada susah hati. Hai tuan-tuan yang saya mulia. Bayangkan satu Malaysia. Di Malaysia ni surau dan masjid ada 24,000 buah. Kalaulah 10,000 yang buat program malam ni. Duk selawat. Duk berjanji, duk cerita tentang Nabi, duk doa, minta pada Allah. Tidakkah barakah akan turun pada negeri kita? Ini tak boleh buat. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Balik rumah main karaoke. Bukan kata orang celik. Orang celik karaoke, hak buta pun celik. Di lembah sungai nan indah. Dia pun nyanyi. Semenjak kita berpandangan, bila? Entah. Engkau nampak pun tidak, entah ni. Nampak benar menipu, entah ni. Saya bila cerita tentang buta, ada cerita Nabi tentang buta? Ada. Namanya Abdullah ibnu Maktum. Ada, entah. Dia dihantar oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengajar orang di Madinah membaca Quran. Mengajar orang Madinah tentang Quran, Abdullah ibnu Maktum. Buta. Kenapa buta? Oh, sebab kebanyakan yang buta, suara semua sedap. Sebab tu dia dilantik menjadi Bilal. Buta. Sebab apa? Sebab kebanyakan yang buta adalah sedap suara dia. Kemudian siapa lagi Bilal? Bilal bin Rabah. Orang hitam pula. Kenapa? Hak Bilal bin Rabah. Sebab kebanyakan suara yang sedap datangnya daripada kulit gelap. Sampai sekarang. Michael Jackson. Bidik! Sampai sekarang. Entah. Stevie Wonder sampai sekarang. Whitney Houston sampai sekarang. Entah. Yang mana gelap, itulah sedap. Oh, Nabi cerdik. Kemudian, kenapa dilantik yang buta untuk menjadi Bilal? Sebab dia tak wajib perang. Orang buta wajib perang. Mata tak nampak anak panah siapa lah. Lalai pergi panah kawan sendiri.
kau tak payah pergi perang. Kau duduk di masjid Nabi, kau azan. Masjid tetap berjalan. Ibadat tetap berjalan. Semayang jemaah tetap berjalan. Sebab apa? Bilalnya tak perang. Orang buta. Cerdik tak Rasulullah? Tuan-tuan, hari ni kita ada esko kita. Hari ni kita ada datuk-datuk YB kita. Ambil Nabi Muhammad punya style. Mana orang yang buta, main duduk di masjid jadi Bilal. Bagi rumah sebiji kat dia, bagi gaji minima kat dia, selesai masalah. Dia bukan bercuti kat Langkawi. Kalau Tok Bilal, dia cuti Langkawi. Mana Bilal? Cuti. Cuti sekolah 4 hari ni Ustaz. Kami nak berjalan Ustaz. Isnin cuti, Selasa, Sabtu, Ahad cuti Ustaz. Tok Bilal, kau nak ke mana Bilal? Nak melihat keindahan alam. Tak payah duduk sini Ustaz. Bayangkan tuan-tuan, kita tiru style Nabi. Orang buta pun senang. Rumah dapat, elang dapat. Agak-agak kalau buta tadi, dapat gaji, dapat sok-sok, dapat EPF, dapat pencen. Agak-agak ada orang nak kat dia. Nampak perempuan menjawab. Ada. Nampak tak? Yang lelaki tak menjawab tu. Kak Som, Kak Leha, Kak Nak semua jawab tu. Simple tak Rasulullah tuan-tuan? Sebab tu kita, bila kita belajar tentang Nabi, kita tengok sebab apa Nabi Muhammad buat. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, Nabi hantar lagi seorang. Nama dia Mus'ab bin Umair. Awal bagi dia. Dia orang bukan tengok saya, dia tengok buah kan. Tuan yang saya muliakan. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pula anak muda. Ni adik-adik kita. Adik-adik kita ni tuan-tuan. Sebelum Nabi pergi Madinah, Nabi kata dekat Mus'ab, anak orang kaya. Masuk Islam jadi miskin. Mus'ab pergi dengan Abdullah, pergi ke Madinah, engkau ajar orang-orang dalam Madinah tentang Quran. Siapa yang Nabi utus? Anak muda. Ni, anak-anak muda ni. Ajarkan orang Madinah. Siapa Mus'ab? Anak orang kaya. Mus'ab kalau dia datang dekat orang zaman dulu, kalau minyak wangi yang dia pakai tu, dia lalu saja orang tahu dah. Itu Mus'ab. Sebab wangian dia tak ada siapa boleh pakai. Dia seorang anak orang kaya. Tapi bila dia masuk Islam, baju dia tinggal selai. Itu pun lapik dengan kulit. Lapik dengan kulit kambing apa semua ni. Miskin. Nabi sampai menangis tengok Mus'ab. Tuan-tuan yang saya muliakan. Rasulullah meraihkan anak muda. Kita, kalau kita ikut Nabi tuan-tuan, kita kasih pada anak-anak muda ni. Ini saya jumpa satu pakcik perlempang anak muda pergi balik. Saya parking di luar masjid, hari hujan, bawa payung berlari ke masjid. Dia pun berlari sekali. Bila masuk dalam masjid, budak-budak sembahyang isyak, kamu tolak aku tolak kamu. Pakcik ni, dia pergi, pam sekali. Oh, sudah, entah. Itu nama dia penampar pergi balik. Apa yang ditampar budak kesian. Dahlah hujan, 4-5 orang je. Budak-budak boleh datang. Apa yang menarik di masjid? Cakap boleh. Apa yang menarik bagi seorang budak di masjid sampai dia boleh datang? Tak ada mall, tak ada game, tak ada aiskrim, TV tak ada. Ada tu dia tulis isyak sekarang, tak betul pada-pada isyak tak ada. Tiba-tiba anak biru ni boleh datang ni anak biru. Tu, tiba-tiba adik kita warna hitam tu, nampak tu, boleh datang. Dia bukan faham sudah cakap dia tu buat. Allah. Bila dia orang datang, alhamdulillah, Rasulullah dia kasih sayang kan? Dia raih budak-budak. Kita pula penampar tak? Tunggu lagi 10 tahun. Dia umur 25, kita pula umur 75. Siapa dia yang tampar aku hari tu? Ni dia tak. Yang ni hari tu orang. Sebab tu Rasulullah dia raih anak muda. Apa salahnya kita tuan-tuan anak-anak muda yang datang ni kita raih? Dan aku dengar suara kau sedap. Pakcik minta kau jadi Bilal. Selesai masalah. Dia pula ada WhatsApp group. Malam ni aku Bilal. Masjid Kampung Tengah datang. Satu sekolah datang. Satu Sri Menanti sampai. Bayangkan sekarang budak-budak dia ada grup dia. WhatsApp lah, Telegram lah, TikTok dia lah. Ada followers dia apa? Bayangkan tuan-tuan kawan dia rakam. Allahu Akbar rakam. Masuk media sosial pula. Bilal cilik. Masjid Kampung Tengah. Apa Tanjung Ipoh nama kah? Tanjung Ipoh Sri Menanti. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Satu dunia datang. Sedap betul kau. Pengurusi akan cakap, saya yang recommend dia. Sudah kau. Hebat tuan-tuan. Ya, faham tak? Ni yang banyak masalah dia bila budak pegang mikrofon. Main banyak tangan. Budak tu pegang vacuum nak vacuum kat. Tu macam mana tuan-tuan? Ada saja buka kipas.
Lari budak tu berhenti kat pagar tembok tu. Pakcik tu orang Jepun ke buat? Kalaulah kita ikut style Rasulullah, tuan-tuan, kawan semua. Ni hak datang ni kita adalah bersaudara. Itulah nama beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya apa yang Nabi cakap, percaya apa yang Quran kata. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara, tak ada warna-warna, tak ada kala-kala. Satu je, Rasulullah. Sebab tu kalau kita bertelagah, sallu ala Nabi. Dah. Bergaduh, sallu ala Nabi. Dah. Apa saya nak gaduh-gaduh pula? Kampung kita, negeri kita. Ni dalam kampung ni, 2 pupu, sepupu, adik-beradik, satu datuk, satu moyang. Apa saya nak gaduh? Ini tak habis-habis dengan bendera, dengan warna. Tuan-tuan tak jemur. Ustaz Kazim ni belah mana? Ni pun parah juga. Okey. Ustaz parti apa Ustaz? Tak pawai. Saya senang cakap. Ustaz belah mana Ustaz? Aduh. Asyik belah. Ini nama dia budaya geng. Adik-beradik budaya kegengan. Saudara mara budaya kebangangan. Sudahlah. Hari ini tuan-tuan tengok kita datang berkasih sayang. Bersalam. Seronok tak? Gugur dosa daripada jari-jari kita. Akibat daripada berkasih sayang. Tadi kita jumpa. Assalamualaikum. Dah dapat pahala wajib, dapat pahala sunat, bagi salam saja. Bukankah Nabi kata, 4 benda kita kena buat? Pertama, afsyus salam, sebarkan salam. Saya sembahyang maghrib di situ. Habis sembahyang maghrib, saya nak pergi ke tandas. Pusing di situ. Berapa ramai daripada saya nak buang air kecil tu, nak sampai ke tandas, berapa ramai saya bersalam. Gugur dosa. Dengan abang polis, saya bersalam. Dengan abang rela, saya bersalam. Rela nanti ada tepi tu. Ada abang daripada mana, dia sebut tadi lupa. Sampai ke belakang. Makcik duk potong tembikai. 2 besen, agak-agak begini. Ustaz Kazim je. Dapat tengok muka depan-depan. Selalu dalam telebesen saja. Oh, jadi ramai kawan. Kalaulah kita membawa budaya yang berpecah belah, tak tegur dia. Nyampah aku, meluat aku. Tapi kita dengan duduk rapat-rapat macam ni, Nabi punya sahabat duduk rapat macam ni. Jangan masa-masa muka. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Bila kau bermanis muka di hadapan saudara kau dapat pahala sedekah. Dia senyum dan masa muka. Aku dah cuk dulu tiang, dia pula ambil. La ilaha illallah. Pokok tiang YB oi. Tak payahlah. Simple. Kalau tiang dah ada orang cuk, kita duduk kat sini. Ni sebelah pengerusi majlis ni. Ini masa muka. Masa sebelum maghrib tadi, kosong tempat tu. Bila lepas ceramah, masa habis maghrib, ada orang. Dia pun jeling tengok tu. Datang juga biawak ni. La ilaha illallah. Apa kau panggil orang biawak? Ada Nabi ajar macam tu. Biawak lah kau sebut, apalah kau sebut. 2. Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Bagi makan pada orang. Abang-abang, Nabi kata bagi makan. Allah kata pun bagi makan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mudathir. Ma salakakum fi saqar. Apa sebab kau orang masuk neraka? Nama dia neraka saqar. Maka mereka menjawab, kami tak sembahyang. Qalu lam nakum minal musallin. Kami masuk neraka saqar sebab kami tak sembahyang. Apa dia neraka saqar? Tuan-tuan, kalau kita bakar tisu ni. Dia ada abu. Kalau kita bakar botol plastik ni pun, mengenik-enik melekit-lekit dia tuan-tuan ni. Ada kesan dia. Kalau rumah terbakar, ada kesan dia. Tetapi kalau neraka sakar membakar, dia tak ada kesan. Habis, hilang. Sebab apa Ustaz? Terlalu panas. Siapa yang masuk neraka sakar? Orang yang tak sembahyang. Bayangkan kalau Nabi tak datang, ajar kita sembahyang macam. Kalau Nabi tak diutuskan, kita pun tak reti sembahyang, kita pun tak sembahyang. Agak-agak mana tempat kita? Bersyukur kita ni Nabi datang pada kita. Ulama sampaikan ilmu pada kita. Bolehlah kita sembahyang dengan betul. Sembahyang itulah yang nak teman dalam kubur. Sembahyang itulah yang nak bawa kita dalam syurga nanti. Bayangkan orang yang tak mau ambil Nabi sebagai Nabi. Sembahyang pun tidak. Sayang tuan-tuan, Nabi dah diutuskan pada kita, kita pula tak nak sembahyang. Syukur tuan-tuan, kita ni duduk di masjid boleh sembahyang. Jomlah, mai sembahyang. Saya tak puas hati Ustaz dengan Tok Imam. Sebab tu saya datang masjid. Biarkan Tok Imam di masjid ni. Rumah Allah. Kenapa yang tak setuju dengan Imam? Dia baca ayat pendek.
Lah. Saya belum sempat habis Fatihah, dia dah rukuk. Tak apa, nanti kita cakap, baca panjang. Saya pun tak datang malam. Tak nak datang pula. Kenapa? Panjang sangat Ustaz. Saya dah lah gaut. Panjang salah, pendek salah. Bukan salah tu imam ni, awak punya masalah. Kenapa awak tak datang masjid? Oh, panas Ustaz. 6 bunyi cicak tu. Sekarang lagu paling top cicak. Cek cok 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 bunyi cicak dekat ni. Dia macam itulah. Kau tak ke masjid, Din? Panas gila. Berpeluh sampai ke peha. Sebulan depan, YB kita bagi bantuan pasal aircon. Kita jumpa dia, Din, masjid dah ada aircon, datang lah. Semalam aku dah datang, tak tahan sejuk. Panas salah, sejuk salah. Yang sebenarnya masalahnya siapa? Tuan-tuan, nombor 1 sebab tak semayang. Alhamdulillah, kita ni tuan-tuan, kalau tak semayang, ada orang mengajar. Kalau tak reti semayang, tak pandai semayang, ada orang ajar. Bang, janganlah kita ni semayang, tapi macam tak semayang. Satu hari dah duduk dalam masjid, datang satu orang semayang. Habis dia semayang, dia dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kata, ulang balik semayang. Kamu belum semayang. Ulang balik. Dia pun semayang balik. Habis semayang, ulang balik. Ulang balik semayang. Nabi kata, ulang balik. Ya Rasulullah, kalau saya semayang balik, itulah cara macam mana saya semayang. Macam itulah. Tolonglah bagi tahu di mana yang tak kena semayang saya ni. Dia semayang, cuma tak kena. Rupa-rupanya tak ada tomak nina. Tuan-tuan, oi, macam tak semayang, tak sah. Berapa ramai kita yang semayang tapi tak sah. Semayang belakang tu imam. Allahu Akbar, kata imam. Dia pun Allahu Akbar, imam kata. Dia pula tak bunyi apa. Tak cakap. Itu kalau dapat ke direktor Ahmad Nispu, dia kata apa? Cakap. Cakaplah bodoh, cakap. Dia kena dengar pada telinga sendiri, bang. Allahu Akbar. Dengar pada telinga. Dia bukan boleh action kau. Tak sah. Kalau Nabi masih hidup, ulang balik. Tapi Nabi dah sebut dalam hadis dia, nak selamatkan kita. Cuba hari ni kalau ustaz tegur depan-depan itu. Kau tak betul tu, takbiratul ihram tak betul tu, ulang balik. Dah ada ustaz siapa? Oh, sudah ustaz. Ni parah ni. Patutnya terima kasih kat ustaz tu tegur saya kan semayang tak, saya tak jadi imam, tak payahlah baca kuat-kuat. Dengar pada telinga sendiri. Kak So pula jawab, ustaz, Kak So semayang memang dengar ustaz. Itu terlebih dengar Kak So. Jiran 10 biji rumah pun dengar. Allah, siapa yang semayang tu? So, kata dia. Kena belajar. Ustaz, saya takbir atau ihram, dengar pada telinga saya. Buat. Allahu Akbar. Macam mana? Allah. Oh, lain. Lain. Berapa ramai yang sebut? Allah. Bukan Allah. Allah. Bukan. Oh, ini kopi. Oh. Ini parah. Ada yang dengar sekerat. Allah. Udah hilang pula akbar. Ini pun parah juga. Ada yang panjang bar. Allahu Akbar. Kau nak ke mana, Mat? Bar panjang-panjang, Mat. Bar pendek, Mat. Yang panjang Allah. Allahu Akbar. Saya betul, Ustaz. Sila buat. Allahu Akbar. Bang, tak boleh batuk, bang. Dia tak boleh selang-selingan batuk, bang. Abang nak buat macam mana, Ustaz dah terbatuk? Ulanglah balik. Allahu Akbar. Sebab itu, bila kita semayang dengan imam, selagi mana imam tak selesai takbiratul ihram, abang-abang jangan angkat takbir. Sebab kadang-kadang dia buat sekerat. Kita tengok dia angkat, Allah. Kita pun Allah. Yang masuk niat kita. Imam tak masuk. Allah. Yang kita, Allah. Sudah, siapa imam ni? Jangan mendahului imam. Oh, ramai tuan-tuan yang mendahului imam. Dia kena jadi macam askar. Dari kiri, cepat, jalan. Baru jalan. Jangan, dari kiri, jalan dah. Hai. Serupalah. Allahu Akbar. Baru rukuk. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Dah sampai tempat sujud. Baru kita turun. Jangan turun serentak. Allah itu semayang wiper. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal Allahu Akbar. Buatnya wiper depan ni sakit. Slip disc. Dia lambat nak sampai tempat sujud. Kita sampai dulu. Nak jadi keledai. Nak jadi himat. Nombor 1 sebab tak semayang. Nombor 2, kenapa masuk neraka sakar?
Kerana tidak memberi makan pada orang miskin. Hari ini tuan-tuan, bila kita buat maulid, ada orang tanya pada saya, Ustaz, apa dalil maulid? Apa dalil maulid? Hari ini tuan-tuan, kalau jadi penceramah, kalau tak ada dalil, nak. Semua nak dalil. Saya tanya pula, apa dalil pergi Mekah naik kapal terbang? Apa dalil? Persatuan ES5 mengundang saya jadi duta, bukan duta, penasihat Persatuan ES5. Datang jumpa saya. Jadi kita orang nak buat konvoi ke Mekah. Bagus. Naik motor ES5. Kami cadang gitulah. Ada apa yang boleh saya tolong? Kami nak ustaz join kami lah naik motor sekali. Astagfirullahalazim. Saya ni duduk di Ipoh, bukan Tanjung Ipoh. Kalaulah saya pergi Mekah naik ES5 sampai Terowong Menora tu tuan-tuan, pasal patah balik tuan. Saya kata korang lah naik motor, saya naik kapal terbang. Apa hukum pergi naik motor? Harus. Naik basikal? Harus. Naik kapal? Harus. Ada orang ajak saya naik krus. Pergi Jeddah 18 hari. Dia kata, Ustaz, jom kita naik krus 18 hari, Ustaz. Semenung. Yang ada 8 jam, yang kau naik 18 pasal apa? Saya naik krus yang 4 hari tu pun jemu. Mana pula aku nak pergi ni entah ni. Bayangkan 18 hari. Lu tengok laut je. Isteri tak ada. Mana faham? Tak faham sudah entah ni. Saya naik kapal terbang. Haruslah naik krus? Harus. Harus naik kapal laut? Harus. Bukan wajib. Naik unta, Ustaz? Harus. Terpulang. Selagi mana tidak ada larangan mengatakan haram. Silakan pergi. Tetapi kadang-kadang orang salah faham. Dia salah faham tentang maulid kita. Apa dalil dia, Ustaz? Dalil apa bendanya? Dia bukannya ibadat. Ibadat ni ada rukun. Semayang ada rukun, puasa ada rukun. Benda harus pun ada rukun. Selagi mana tak ada dalil haram, kau buatlah harus. Ni, baju saya ni, pakai baju biru, hijau ni. Apa hukum? Harus. Ada tak rukun? Rukun memakai baju. Ada. Pertama, Islam. Mana ada? Entah. Janji tutup aurat, selesai masalah. Sebab tu kita tak boleh kata, awak pakai ni, apa Ustaz Kazim ni? YB pakai jubah, YB pakai jubah. Dia pula pakai baju batik. Tah, siapa penceramah ni? Tengok pula saya pakai baju batik, pengacara pula pakai baju Melayu. Apa punya penceramah Ustaz Kazim ni? Tak hormat majlis. Kok suka saya lah? Selagi mana saya tu tak ada arah suruh pakai baju Melayu, saya pakai baju ni. Harus. Abang kita pakai baju putih, kak leha kita telekung merah, haji kita kelabu. Silakan, harus. Ada tak larangan? Janganlah kau memakai baju kelabu bila masuk dalam masjid. Ada? Tak ada. Dia tak ada. Serupalah dengan maulid. Harus. Nak sambut, sambut. Tak nak sambut, sudah. Tetapi, macam mana saya pergi ke Mekah tadi naik motor ES5? Harus. Harus. Apa yang awak buat? Dalam perjalanan saya pergi tu Ustaz, saya nak pergi Mekah. Dapat pahala niat. Dah jadi niat dah. Dalam perjalanan tu pula Ustaz, kami singgah masjid, kami sapu sapa, kami vacuum buat majlis amal Ustaz. Dapat pahala dah. Dalam perjalanan tu pula kami singgah di Pakistan, singgah di India, salam buat kawan. Jadi ramai kawan, sambung silaturahim dah. Daripada harus, dapat pahala. Serupalah kita ni. Daripada harus sambut maulid. Apa buat? Awal-awal lagi tuan-tuan, semayang maghrib berjamaah. Lepas tu, zikir. Lepas zikir, alunan selawat. Sallallahu alaihi. Ada tak Nabi suruh selawat? Dapat pahala dah. Semayang jemaah dapat pahala. Selawat dapat pahala. Dengar majlis ilmu. Ada tak Nabi suruh? Ada. Ada ni. Dengar hadis Nabi. Dengar ayat Quran yang kita baca. Lepas habis semayang isyak apa dia? Tu, nasi belakang kita. Ada tak Nabi suruh bagi makan orang? Ada. Habis itu di mana yang kata haramnya maulid? Bukan. Okey tuan-tuan, lepas semayang isyak, kita jaga lama. Mana ada tak? Kita di Pamaun. Wahai kawan-kawanku, mana ada tak? Tuan-tuan, bagi makan orang miskin malam ni. Tu Nabi suruh buat. Tuan-tuan, bagi makan anak-anak yatim malam ni. Nabi suruh buat. Tuan-tuan, bagi makan orang yang susah malam ni. Bukan malam ni saja, bulan Ramadan. Bukan malam ni saja, kenuri. Orang Melayu adalah orang yang paling kuat kenuri. Nak pergi Mekah, kenuri. Balik Mekah, kenuri. Anak masuk universiti, kenuri. Anak masuk pusat serenti, kenuri. Nak bertunang, kenuri. Hantar belanja, kenuri. Nak akad nikah, kenuri. Kalau zaman dulu-dulu tak ada catering, pinjam masjid punya gelas, cawan, pinggan, mangkuk, hayun semua. Nak kira pinggan tu pun kenuri lagi. Berapa sudu yang hilang? Yang hilang 2. Sudu hilang 2. Ganti balik.
Pinggan pecah, lapan nanti balik. Tumpang kenduri lagi. Bagusnya orang Melayu. Dan dia panggil orang mai rumah dia. Bukankah itu berkasih sayang? Kalau kita ada duit, kalau kita ni ada harta, tiba-tiba kita tak bagi makan fakir miskin, itulah punca masuk neraka. Buka surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 47. Dan satu lagi tuan-tuan, kenapa aku masuk neraka sakar? Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Yang ni yang paling takut ni tuan-tuan. Panjang pula din tu. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kenapa awak masuk neraka sakar? Ahli neraka sakar menjawab, kami waktu hidup dalam dunia dulu, kami suka berborak, kami suka menyembang, kami suka berWhatsApp, kami suka buat grup, dan kami bercakap benda yang kami tak tahu. Kami bercakap benda yang kami tak tahu, yang kami tak tengok, yang kami tak tahu, kami tak involve, kami tak apa pun. Tapi seolah-olah kami tengok benda tu. Kami share. Dah jadi belum tuan-tuan? Ni, datang ni. Ni, datang. Pada WhatsApp group. Okey, korang dah tahu ke? Apa? Nampak tak? Nampak? Dengar ceritanya dia kahwin dua. Siapa? Nampak tak? Hari ni orang tak percaya tuan-tuan. Sekarang ni berapa ramai jadi hakim? Berapa ramai jadi lawyer? Berapa ramai jadi polis? Macam dia tu polis. Buat siasatan semua. Aku tengoklah ni mesti punya ni. Ini mesti Tok Wan dia, mesti ni cucu dia, ini mesti mesin basuh ni, mesin basuh. Sabar bang, sabar. Saya duduk dalam kapal terbang. Orang muda sebelah saya, ni ustaz tahu tak? Tahu apa? Yang ni ustaz ni dia ni. Oh, saya tak tahu. Maaf, saya tak tahu. Ini saya nak bagi tahu kat ustaz ni. Tak mau dengar, saya tak tahu. Besok Allah soal saya di hari kiamat. Nak jawab apa? Wartawan telefon saya, ustaz, komen sikit tentang artis yang kena tangkap jam 3 pagi berkhalwat. Jadi mungkin ustaz nak komen sesuatu. Saya tak tahu. Bila kena tangkap? Tak kau ustaz tak tahu dah, saya tak tahu. Siapa yang tangkap? Jawi tangkap. Jawi, Jabatan Agama, Jawi. Oh, kalau gitu tanya Jawi lah. Saya Jawa, bukan Jawi, tanya Jawi. Mana saya nak komen? Hari ni berapa ramai jadi reporter buruk, wartawan, lawyer buruk semua ni. Saya tak berani tuan. Sebab tu saya kalau baca komen ke apa, saya tak akan jawab. Sebab saya tak tahu. Saya takut dengan neraka sakar. Kenapa neraka sakar? 3 sebab. 1, tak sembahyang. 2, tak bagi makan fakir miskin. Yang ketiganya, suka berbual benda yang dia tidak tahu. Boleh tak kita cakap? Saya tak tahu. No comment. Saya tak nak cakap. Kalau kamu tak tahu, aku nak kamu. Kamu tahu dari mana? Aku pun tahu dari WhatsApp. Kamu nampak dengan mata kamu? Tak. Kamu tengok sendiri? Tak. Kalau gitu dia. Takut jadi fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah. Sebab tu berhati-hati. Jangan bila keluar je berita, terus kita kata fitnah, ni. Itu dia. Tu komen apa? Senang hidup. Sayang diri kita. Bukankah Allah dah kata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu daripada api neraka. Apa dia? Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jangan sebab satu benda, ada benda di badan kita ni menyebabkan kita masuk neraka. Kalau telinga ni mendengar benda yang tak betul, tutup telinga. Aku tak nak telinga ni punca aku masuk neraka. Kalau jari-jari ni boleh menaik benda yang tak betul, simpan jari ni. Tulis benda yang baik. Jangan paksa jari ni besok dia bercakap di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala. Dia bercakap ni. Jadi saksi ni. Wa tukallimuna aydihim. Dia bercakap ni. Tuan-tuan, balik rumah sekali lagi, cuba bercakap dengan jari. Cakap dengan tangan. Kamu ni tangan ya. Hei, nanti kamu repot kat Tuhan ya. Sekarang kamu diam ya. Suruh tulis, kamu tulis. Suruh type, kamu type. Suruh curi, kamu curi. Suruh raba janda, kamu raba. Kata dia. Loh, raba janda. Janda ada 2. Satu janda tua, satu janda muda. Dua-dua jadi. Janda tua nama dia jentu. Ni, kamu raba ni. Isteri duduk mengendar kat dapur. Tengok bapak kamu, cakap seorang-seorang. Dia telefon hospital pula tuan. Bergila ustaz. Tu bukan gila. Dia bermonolog. Sebab jari ni akan bercakap dengan Tuhan. Kita duk type benda yang bukan-bukan. Pop tulis. Tengah malam 2 pagi duk type lagi. Pop. Tak takut ke? Tutup sekejap. Baik aku baca Quran. Quran tu benar daripada Allah. Yang aku tengok ni. Sekarang zaman orang boleh buat macam-macam. Saya Profesor Datuk Dr. Kazim Ilyas. Pakar prostat anda. Masa bila saya jadi pakar prostat tuan-tuan?
Orang percaya, dia letak muka saya. Datang ke sekolah saya, ustaz, saya nak beli ubat prostat. Masa bila pula aku jual prostat? Hai. Tuan-tuan tengoklah dalam ni internet ni. Ustaz Kazim, penjual minyak Ibu Dayak, dapatkan minyak panas Ibu Dayak. Dia letak sebelah saya Ibu Dayak pula. Dayak mana pula ni tuan? Yang paling dahsyat tuan-tuan, seminggu ni dah berapa ramai datang sekolah saya. Kami nak jumpa Ustaz Kazim, nak buat duit, nak minta duit pinjaman tanpa faedah. Ada yang telefon, ada yang sampai, ada yang masuk dalam sekolah nak jumpa Ustaz Kazim. Jadi jaga saya tanya, kenapa ramai pula datang ni? Rupanya ada dalam AI, Ustaz Kazim buat promosi. Kalau anda menghadapi masalah keuangan, silalah berjumpa saya. Saya boleh memberikan pinjaman kepada anda tanpa faedah. Memang tak faedah datang tuan. Jenuh lari tuan-tuan. Oi, dia boleh letak muka kita. Muka suami kita dia boleh letak sebelah perempuan. Ni siapa ni abang? Aku tak kenal ni, boleh peluk abang. Aku tak, kalau abang tak kenal takkan abang peluk. Ni AI. AI tu apa? Lah sudah tuan-tuan. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabay. Siasat dulu fatabayanu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita ni satu agama, satu nabi, satu Quran, Tuhan yang sama. Buat apa kita putuskan silaturahim atas dasar benci? Saya baru sebut satu je, la tu'minun nabi. Belum lagi walatan surunahu. Masa dah tamat. Nasi dah siap. Agak-agak tu kena hujan kan, lembek pula agak-agak. Jadi kita duduk dalam kampung ni, mari kita berkasih sayang. Kita hidupkan masjid kita hidupkan ukhuwah kita. Jadikan kampung kita ini berkasih sayang kerana Allah. InsyaAllah Allah rahmati kampung kita. Baik, sekarang dah berdetun-detam guruh ni. Jadi saya turunkan pada tuan-tuan satu doa supaya Allah pelihara dan Allah pindahkan hujan ke apa-apa pergi tempat lain. Kalau kita nak buat program, hujan turun lebat, kita nak kenuri, hujan turun tak berhenti. Maka tuan-tuan baca satu doa, mudah-mudahan hujan tu pergi tempat lain, kampung sebelah. Kampung sebelah nama apa? Kampung? Gamit. Gamit. Di kampung Gamit pun orang baca doa. Bila ke kampung nak? Ni parah ni tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Baca doa ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, sekali lagi. Allahumma. Ulang balik 3 kali. Baik, hawalaina. 3 kali. Baik, kita ulang pada awal. Allah. Lagi 3 kali. Lagi. Wala alaina. 3 kali. Wala. Baik, lagi sekali semua. 1, 2, mula. Hawalaina wala alaina. Sekarang saya diam, tuan-tuan je baca. Wah, ni makan kismis semua ni. Terang hati ni baca Quran semua ni. Tuan-tuan, saya dah berceramah 35 tahun di Malaysia ni. Ini kali pertama datang ke kampung tuan-tuan. Terima kasihlah YB datang jemput saya semua. InsyaAllah kita akan sambung. Bersama-sama kita memperbaiki solat kita untuk lebih khusyuk dan sempurna. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat. Dengan tidak skip iklan, anda membantu kami terus berkongsi ilmu yang bermanfaat. Sokongan anda amat bermakna bagi kami. Terima kasih kerana menonton. Semoga apa yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan memperbaiki amalan kita. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen anda. Ingat, solat adalah tiang agama. Mari kita jaga bersama. Jumpa lagi di video seterusnya.